ataupun trik nak mudah berwuduk di atas kenderaan. Kita nak pergi umrah kan, naik flight, tiba-tiba waktu solat atas kapal terbang, nak wuduk susah, nak kena pergi toilet lah, nak kena basah lah. Tambah paling payah apa dia? Nak basuh kaki. Saya tahu, ramai orang dia dah faham, dia kata okey kami bawa spray. Tapi dia lupa satu benda, ada benda yang bagus, yang sunnah, yang boleh kita lakukan dan ramai orang tinggal. Benda apa? Nabi pernah amal sapu di atas khuf. Mungkin hari ni kita tak boleh ataupun kita tak pakai khuf yang sama seperti Nabi SAW, tapi kita boleh gantikan stokin kita seperti mana Nabi lakukan sapuan di atas khuf. Tapi dengan syarat, ni dengan syarat, siapa tak tahu maksud khuf, ni khuf. Dia macam ni. Tapi dengan syarat khuf tu dia kena tutup sampai pukul lali. Kalau kita pakai stokin, dia kena tutup sampai pukul lali. Dan kita kena ada dalam keadaan berwuduk sebelum kita memakai khuf ataupun stokin yang kita nak pakai. Dan bila kita pakai stokin tu, kena pastikanlah stokin tu yang agak lebih tebal. Janganlah pakai stokin jarang sangat. Jadi, apa kelebihan bila nak amalkan sunnah ni? Bila kita berwuduk, waktu nak basuh kaki, kita tak payah nak buka dah stokin tu. Ataupun siapa pakai khuf, tak payah nak buka dah. Tapi kita hanya cukup dengan sekadar sapu di atas stokin. Okay, contoh, waktu kita nak sapu di atas khuf tu, kita basahkan tangan kita dan cukup dengan satu sapuan. Di atas saja, tak perlu tepi, tak perlu kanan, tak perlu bawah, tak perlu. Tu cara nak lakukan sapuan di atas khuf. Ingat, syarat kena atas pada pukul lali, stokin, dan syarat kena ada wuduk sebelum kita buat sapuan di atas khuf. Wuduk macam biasa sampai dekat pak kaki, cukup sekadar satu kali di atas khuf. Jadi ni yang saya perasan ramai sangat bila tengok atas flight yang tak buat benda ni dan basah habis toilet. Lain kali pramugari tak bagi masuk toilet, pramugara tak bagi masuk toilet. Susah kita nak berwuduk, susah kita nak spray, dan kita bila spray tu kita orang kata apa? Tak yakin macam mana nak ratakan kaki dan sebagainya. Jadi harap bermanfaat. Dah masuk musim peak umrah ni. Dah ramai orang ni berpusu-pusu pergi ke Mekah dan Madinah. Jadi kongsi-kongsikan, moga bermanfaat. Selamat beramal.